لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dekat wilayah persekutuan bagi tahun 1446 Hijrah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan mengadakan praktikal bagi ibadah umrah yang akan dipimpin oleh guru-guru pembimbing ibadah haji kita. Jadi sekali kita nak pisahkan antara maktab. Jadi sekali kita ada 3 maktab yang terdapat mendapat nilai masing-masing. Maktab 71, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nilai masing-masing. 7. Okey, selesai lagu kita selesai, lepas kita tawaf tujuh pusingan. Kalau sunat Nabi yang pertama kita solat sunat tawaf. Di antara tempat-tempat yang terbaik yang afdal antaranya di Multazam. Kalau pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Yang kedua, sunat kita minum air zam-zam. Sunat kita minum tuan-tuan. Sunat kita minum air zam-zam. Dan yang ketiga, sunat kita dapat bersama Al-Arab. Itulah pintu yang kita masuk untuk menuju ke tempat satu. Okey. Okey, terus ke tempat saya. Mana kamera? Dan yang terakhir dipersilakan Tuan Kamalia Yunus. Majlis mempersilakan Yang Hormat Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Naim Haji Mohtar, Menteri Perjalanan Perdana Menteri serta Rifki Hormat untuk mengambil tempat. Kami dah sampai ke Mogompik. Inilah tempat kami akan mendaftar lagi untuk masjid dia. Checking hotel lah. Nanti kami akan update. Dah sini lah. Tak nampak macam tak ramai orang lah. Keadaan di Mogompik pada ketika ini, para keluarga jemaah haji pada malam ni tidak berapa ramai lagi. Mungkin mereka berada di masjid untuk menunaikan fardu maghrib. Malam ini dikatakan hanya satu penerbangan yang akan mendaftar pada pukul 12.40 malam ini, iaitu KT-67B. Tak ada penambangan yang selain pada malam yang selain pada KT-67B. Jadi ini keadaannya tak ramai. Jadi kita tunggulah. Berlahan Haji, berlahan, berlahan, berlahan. Haji, tarik. Berlahan, berlahan, berlahan. Tarik Haji. Assalamualaikum. Berlahan Haji, berlahan.
sana, orang yang OKU, yang pakai wheelchair. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Ya Allah. Allahu Akbar. Wasyarafa wa darajatan innaka la tuqul. Air Zam-Zam. Kami dah selesai sa'i. Kami minum air Zam-Zam. Pak Arab ni bagi. Okey. La ilaha illallah. La Kami sudah melakukan juga sa'i. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Lindungilah anak-anak kami semua ya Allah. Sihatkan kepada mereka ya Allah. Berkatilah hidup mereka ya Allah. Berilah ilmu kepada mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang solehah semua ya Allah. Amin rabbal alamin. Selepas solat Isyak, ramai keluar nak balik sini. Wanita yang paling hampir dengan umur sekarang. Intercontinental Hotel. Ramai manusia. Itu keluar Masjid Pakistan. Kawasan ni panas sangat. Mahang kuat tengok atap ni. Lipas banyak pun
masih panas. Semua dalam bahagian ruang tamu aja ada aircon. Tengok, perempuan pun ada solat juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah selesai solat Jumaat. Allahu Akbar. Tempat ramai-ramai tu buat keluar tu. Itu keluar. Ni kami menuju ke Masjidil Haram menunaikan sembahyang fardu maghrib. Kami dalam perjalanan. Ni kawan-kawan ni. Ni. Orang lagi 3 orang. Suasana selepas solat Isyak di dataran Mekah. Ramai orang. Tadi naik tangga ni lah nak masuk dalam. Lepas pergi buang air, naik tangga tu lah. Saya nak ke maghrib ni ikut jalan ini. Dengan bawa wheelchair lah. كيف هو على الثاني كله مسكر Momen-momen yang tak dapat dilupakan. Lepas solat maghrib nak pergi kencing. Suasana menuju ke Masjidil Haram. Suasana fardu maghrib berjemaah. Cuaca tak begitu panas lah. Boleh lah. Jam tinggi. Alhamdulillah. Ini sahabat kami ni. Okey, setakat ini saja, kami jalan lagi. Supervisor yang foreman
suasana di Mekah sebelum solat Isyak. Jadi melihat solat kat luar ya. Tengok ramai orang. Ramai dah masuk ke pusat negara-negara dunia Mekah. Kat luar ramai yang punya. Bayang lah. Tapi sejuk lah. Tak ada panas sangat. Dia ada kipas. Boleh. Ni jiran sebelah. Cantik. Jam tinggi. Negara sebelah kanan. Makan. Ini laluan kedai-kedai perjalanan kami balik ke Premium Hotel. Oh, meriah, sangat meriah. Dengan pelbagai jualan, ada yang jual tepi jalan mati dengar. Ada RM2 tu RM2 lah, RM2 bukan RM2. Ni kedai ada memang momen-momen ni akan dikenal lah. Banyak hayat. Ni kedai yang kita orang masuk ni. Tengah memilih lah. Nampak? Tak nampak lah. Keping RM15 juga tak? RM15. Berapa? 2 keping RM15. Oh, mana besar ke? Tengok cantik ya. Tapi skala tu tak dalam pada ni macam baik. Tapi kualiti dia. Barang budak. Barang tak. Jawab orang dia. Betul. Orang nak pindah. Betul dia lantak orang dia lah. Garang ha. Duduk weekend ni lah. Tekan terus ke hadapan ni, tak jauh lagi lah. Dalam 600 meter lagi sampai lah. Dan sini hotel. Tapi sepanjang lorong ni sangat meriah, sangat menarik. Ini tak ada tempat lain di Mekah kan. Okay, inilah orang yang beli banyak hamba. Tak nak pakai. Kain yang abang beli tadi tu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Ni kami pergi ke pasar Kak Kiah. Naik teksi RM5 seorang. 4 orang RM20. Ni lah pukul. Ya. Kami sekarang dalam teksi nak balik daripada Kak Kiah, pasal Kak Kiah nak balik ke Land Premium Al-Falah. Ni driver taksinya saya patah haram apa tahu tidak cakap. Al-Falah kan Miss Farah. Dia lahir sini, dia mesti tahu lah. Tahu ya. Kak Kiah aiskrim. Masuk kaki dia. Air yang mana ada jam.
Tak apalah, dekat je. Nak pula. Tadi dah lebih sini ni. Tapi apa? Ni pergi sana. Haram. Tak pergi haram. Sudah Ahad. Sudah pergi Ahad. Faham? Perform Hajj. Cakap orang putih tak tahu, cakap Melayu tak tahu, kita orang cakap Arab pula tak tahu. Dia bapak tak tahu. Ha? Ke dia buat tak tahu ke? Tapi tau, yang Amerika kan, bahasa kedua dia bahasa Arab. Dia bahasa kedua bahasa Inggeris. Tahu lah. Apa nak takut? Mak sedang memberi burung berpati makan. Tu rajin dia, dapat pahala besar tu. Si burung datang lah sekejap lagi. Ni dekat Top Roof. Waktu sekarang pukul 6.28. Datang ke Lake Premium Kalimat Haji. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada ibu-ibu bapa menjadi bagi semua dengan punya Allah SWT untuk memberi. Wah, naik eskalator ni pergi ke hotel negara lain lah. Kami merayap-rayap. Rayap-rayap. Dan jalan jauh tak larang, dekat-dekat sini je lah. Tengoklah. Tapi orang Malaysia tak ada sini. Orang Malaysia tak dalam sini. Ini kendaraan yang jemaah haji yang gerak ke Muzdalifah. Lepas solat Masjid Syak Hamam tadi, kami menunggu bas ke Muzdalifah lah sekejap lagi. Sekarang dalam pukul 7 lebih lah, pukul 8. Ini kenangan momen-momen, kenangan yang paling menarik. Dapat bersama ramai-ramai, tolong-menolong satu sama lain, walaupun tak kenal, tapi wujud kemesraan yang suka digambarkan. Ini baik-baik. Ini kawan sekeliling Muslim.
sampai dekat Mina lebih kurang pukul 12. Tadi kami lalu saja dekat Muzdalifah, tak berhenti. Alhamdulillah, kat turun kat Muzdalifah kami terus saja ke Mina. Jadi inilah tempat kami bermalam di kawasan Mina selama 3-4 hari ni. Ni dia keadaannya. Baru sampai ya. Ni. Ini adalah tempat kami lah. Saya ingat ini. Ini nama-nama yang kena tidur di sini. Memang agak kecil lah berbanding ni belum datang semua lagi. Kita kurang lah. Kita tak tahu keadaan macam mana. Tengok penuh sangat. Itu tak penuh lagi. Ada hutan makan yang untuk apa? Alhamdulillah dah selesai lah. Boleh pukul lah. Masih banyak dan lagi menuju ke Jamrat Umrah. Sejauh 4 km pergi 4 km balik. Dalam terowong, masih dalam terowong. Bertolak dalam pukul 8 malam tadi. Lebih kurang. Inilah keadaan. Walaupun kaki-kaki, tapi teruskan juga berjalan, insyaAllah. Jangan kilo ke ikut. Sabar je, sabar. Ujian Allah Ta'ala. Inilah keadaan kami sebelum solat maghrib isyak secara tamam. Dan selepas ini 3.30 kami akan bergerak ke Jamrah Kubra 7.30. Ni KT 67 Maktab 85B. KT 59 pada sini. Jalan balik Sultan Moronta ni.
kena di Ina di kemah letak 85A dalam Peribu dan tandas dia tak ramai yang tawar. Yang menafal awal dah balik dah. Ni tak sibuk lah. Ni jalan balik lepas mereka jamur. Aku digebang memang tu. Mana lah ujinya tu? Go. Beginilah suasana pada hari terakhir lah. Ramai juga orang. Kenangan.
keadaan kemah kami. Kami bersiap-siap nak pulang semua ke Mekah. Jadi seperti yang awal ni, penapatan ni saya akan berubah lah. Kami bas nombor 12 sebab kira dia lah. Ada kurang orang. Ni Liza punya tempat. Hujung tadi. Jangan nak Ida makan nasi goreng makan pagi. Tengok tadi. Perjalanan nak menuju ke Mekah semula. Naik bas dekat pukul 10. Dan pukul 11.30 tadi.
Tengok ni. Mana obat? Mana? Ni tempat nak sangka nak sedia baju. Tu di atas tu. Lalu tingkat lagi sangka. Ada. Yang mak beli minyak wangi korang. Ini lagi anak Amar Ros kesini. Ini lagi perempuan semua. Semua jalan lama 2 hari. Beli 2 terus. Apa biji kita? Allah sedirian sedekah. Okey lah, boleh lah. Ni berak. Ini sudah maju sikit. Mandi. Tu. Ini kat luar. Okey. Adalah okey makanan. Mari si beli si baju sikit. Duduk satu bilik 5 orang. Ini Haji Muhammad Taib
Ini Haji Kamaruzaman yang paling otai dalam bilik ni. Umur 71 tahun tapi kuat lagi. Alhamdulillah. Haji rakam. Ni awak punya tempat. Ini semua barang nak post balik ni. Baju-baju tak pakai nak post. Bagasi. Masing-masing saya siap kemas abang. Dia pandai sendiri lah. Luar dia. Panas. Panas. Ada suhu. Dulu ni ada ni. Okey, itu saja untuk kenangan-kenangan. Ini jumpa YouTuber Abang Cik. Dia sedang adakan nasi kepada jemaah yang tinggal di Land Premium. Tu ramai. Ramai. Alhamdulillah. Kami dapat 4 bungkus. Ambil gambar. Tak masalah, tak dapat satu tag pun sekarang ni. Semua orang yang lupa subscribe Abang Cik kat YouTube. InsyaAllah. Macam ni kita pusing dah. Okey, terima kasih. Ada 600 bungkus diagihkan dekat Masjid Pakistan. Itu Masjid Pakistan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Boleh. Alright, terima kasih. Okay. Lepas solat subuh, ramai dah balik. Masuk. Lepas solat asar di Masjid Nabawi, kami masuk pintu 328. Yang di sini, Bu. Baru keluar daripada Masjid Nabawi nak lepas solat asar. Rakam tak aja. Betul tu. Payah ingat kan. Payah besar orang gambar. Selfie ke tu?
Di samping Rasulullah adanya jasad Abu Bakar Siddiq. Sebelah dia Umar kan? Sayyidina Osman? Ya, Sayyidina Osman di bakit. Seorang lagi Ali, di mana Ali? Ya di pasar juga. Jadi bakit ni cuma orang lelaki je lah boleh masuk. Yang perempuan tak boleh masuk. Osman di bakit. Allah Alam mungkin dia lah. InsyaAllah maksudnya Allah Muhammad tuan. Jadi tadi apa tuan yang sampai ke sini. Ini solat kat tempat atas tadi. Kosong. Tak ada aircon panas. Kena naik tangga. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Allahumma rabbana lakal belajar membaca Fatihah dengan Syekh Arab di Masjid Nabawi. Kami melakukan ziarah luar pada hari ini. Tempat pertama kami rawati adalah Masjid Quba. Kami akan solat duha di sini. Sebelum kami bertolak ke destinasi seterusnya. Ini nak belakang kan? Ni gambar. Bila Nabi sampai. Jadi hari-hari mereka keluar
Sebelum Zuhur panas-panas tu tunggu Nabi. Jadi sampailah 12 Rabiul Awal tu hari Isnin, dapat berita bahawa Nabi dah sampai. Ketika Nabi sampai, sahabat Ansar tak kenal mana satu Nabi. Jadi Abu Bakar ni dia bijak. Dia ambil kain, dia tutup kepala Nabi sebab masa tu kan panas. Bila sahabat-sahabat Ansar nampak, mereka tahulah yang ditutup tu adalah Nabi. Kita dekat sini bahawa saya Nabi sama dengan umat Allah. Nabi tak bezakan. Sampai tak orang tak kenal yang Nabi ni adalah seorang Nabi. Iaitu sama bang. Cakap Melayu. Assalamualaikum. Ini Nama saya? My name is Abdul Aziz. Melayu. Nama saya? Nama saya Abdul Aziz. Orang Turki. Orang Turki. Alhamdulillah. Ini Zamri. Uncle Zamri. Ayah. Masyaallah, tabarakallah. Ini orang Uzbek pun pandai cakap Melayu. Jangan risau nak shopping, datang Madinah, semua orang pandai cakap Melayu. Melayu ya, sikit-sikit. Okeylah. Kami berada di Bukit Uhud. Ini adalah tempat para pemanah. Makam para syuhada. Dalam tu? Oh, dalam. उधर है मदीना अभी kami melawat pasar dan ladang kurma. Keadaan Itulah, saya nak panjat nak ambil baju ni. Oh, boleh. lompat boleh lompat. Lompat boleh panjat. Ni orang tinggi. Dah sini. Ya Allah tuanku. Okey, panas sini. Ya buat video. Abang petik baju kat asyik bawah. Ya video. Thank you. Ya bunda. Betul dia mana? Haji. Tadi dia satu ranting tu ni. Alah, aduh, yang tu cantik. Gugur. Mak, tolong orang tinggi. أشهد أن لا
jalan menuju ke Masjid Nabi untuk menunaikan solat Maghrib dan Isyak. Pintu 328. Lupa nak ada buku. Inilah bilik kami duduk Istajah Madinah di Madinah. Ini saya nak tunjukkan bahagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita pergi masuk bilik air dulu macam mana. Masuk bilik air. Dan dah dia. Okey. Tu. Itu orang yang tengah merekam tu. Kinki dia, sabun semua ada lah. Batap. Tu dia mandi. Shower. Sabun siap bagi. Tak boleh buka kukuh. Letak situ lah. Itu secoet untuk sedia baju. Kuku ada yang nak basuh, yang basah-basah. Okey. Nanti tengok di bahagian luar pula. Dalam bilik ini rak kasut. Tu dia bagi. Semua ada. Duduk 5 orang dalam satu bilik. Dia ada bagi kemudahan-kemudahan tertentu. Ni 1 2 3
dan seterusnya 5. Ni katil-katil dia lah. Ada 5 semua. Sampai ujung. Dan tempat letak makanan. Dalam ni ada peti ais. Kau tengok apa dia? Adalah simpan-simpanan sikit. Okay, not bad. Ni tempat letak bagasi-bagasi semualah. TV. Tengok. Ni punya balcony. Tak ada balcony lah. Nampak luar, nampak. Nampak pemandangan di bawah. Sangat menarik lah. Kami duduk di tingkat 9. Rumah nombor 26. Tengok dia kelilingi bukit bukau yang tak ada pokok pun. Sejauh mata memandang. Parking pun tengok. Tak ada lot parking. Parking lah mana-mana pun. Luar-luar parking boleh. Tak ada kena bayar. Okay. Itu saja best cerita sebagai kenangan untuk kami bawa balik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana mengantar beg bagasi untuk bawa airport. Sehari semua balik. Oh, ni Haji ni. Ini rekod ni. Belum. Tengok Hasan, tengok ini. Kau nak tanya jumpa lagi dah. Itulah. Itulah saja. Sistem hang jam tu yang lambat tu. Okey. Benua. Allah, kita mengucapkan selamat tinggal. Pemandangan di luar pintu bilik, tingkap bilik. Inilah pemandangannya. Tingkap tu diukur.
suasana kami di lobi Raja Madinah Hotel. Kami nak berangkat ke airport Madinah pada pukul 8 malam ni. Jadi kami sedang berkumpul lah, menyusun beg untuk KT 67B bas nombor 5. Tuan tadi tak beg bas nombor 5. Kami tak selamat tinggal lah pada kota Madinah. Kami duduk 6 hari di sini. Masih menunggu lagi lah, menunggu bas, menunggu jemaah yang akan turun. Ni pintu ni, jalan belakang nak pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian ini tempat pintu depan lah untuk kami menunggu bas. Okay, sekian saja, nanti saya tak update lagi lah. Tu Puan Liza. Macam mana perasaan balik? Okey eh? Okey. Jumpa anak-anak menantu semua lah. Jumpa Akhil. Nah. Ni bas kami nak berangkat ke airport Madinah. Ni bas nombor 5. Bas nak jalan dah. Baik. فتح الباب. Ni gambar siapa tu? Ada video buat kenang-kenangan. Belum buka lagi. Last final call for Romania by number 678 ready to Moscow. It is a passenger from Surat received the gate number 1114. Thank you. Daripada Mekah. Ni kami yang bercampur sampai daripada Madinah dekat KLIA ni. Perjalanan lah. Tengah sehat. Rindu anak ayam. Hei, kata nama bang. Dek. Ya. Macam. Nah, lama nak buat macam mana? Kita mandi ke? Mandi. Berpeluh. Dua zat. Masa sehat pun tak sampai tu aku. Masa sehat pun tak sampai lagi, jangan. Dia tu
Masa kita pergi buat pengaji ni, orang cakap macam tak sedekah. Apa? Kita sedekah. Dalam masjid ke luar? Luar. Tak ada. Tapi tak ramai dah. Kawan-kawan. Tapi yang dekat Madinah tak ada. Itu yang bagus. Akamnya tak ada. Tapi Mekah pun ada. Tak ada. Tapi kena tahu lah. Tak sikit-sikit je. Sekarang sikit-sikit lah. Kan kena tangkap tu. Macam tangkap. Ada budak kecil. Orang kecil. Muka macam orang Melayu. Takkan orang ni yang macam mana? Kadang-kadang dia orang niaga. Tisu yang kecil tu Macam orang RM5. Macam betul-betul dia. Ha. RM5 pecahnya. Kaya. Dah diminta ke? Ha. Dia suruh kita apa? Saya bagilah RM1, RM2, RM5 kata. Tak payahlah RM5 kata. Budak semayang. Memang ni kat mana tu pergi ziarah ni. Yang buat pembukaan tu kalau umur dalam 10 tahun, 10 tahun. Itu yang kata orang bawa kaki tu. RM10 dia minta kan? Tu ada memang ada lah. Ya. Tu memang ada lah. Jual makanan bawang pati. Tapi dekat land premium tu ada OKU lah jual. Jual tisu. Itu aku bagi serial pun dia bagi tisu. Bagi RM2 bagi tisu okey lah. Dia Ikhlas tu lah. ikhlas. Ini apa? RM5 kata. Oh. Kecil-kecil je. Dekat Shopee Complex tu lah. Dia jual. Mahal ke? Oh, mahal. Betul. Isu kecil Ya, tu tahu. itu kan. Isu 50 sen ni tak sampai. Saya spek mata saya tertinggal kat Madinah. Macam mana ni? Spek mata. Tak, semai kat bawah tu. Saya ambil Quran, letak atas Quran. Lepas tu saya duduk, baca Quran. Lama-lama saya terlupa. Mana spek mata? Mana spek mata? Habis datang tengok balik. Itu yang saya tengok atas Quran dah tak ada dah. Tak ada, tak apalah kata. Saya memang ada buat spek satu. Spek yang satu lagi tu. Dia suruh pakai tu lah. Ha. Alah nak cari lah. Satu peristiwa ni handphone dekat Madinah lah juga. Ketiga? Saya baring kat luar. Mula saya dalam, saya baring dekat luar. Dekat tempat ni belakang lah. Saya baring, terlelap. Handphone letak kat sisi. Bangun-bangun terus jalan. Kalau nak keluar daripada masjid, aku ingat handphone Allah. Dah hilang pula. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني.